Oh. Hai, good morning. Hari ni itu kita dekat Japan. Hari ni 9 hari bulan 12. It's my birthday. Dan hari ni kita nak pergi ke Fuji. So sekarang pukul 6 pagi kita naik bas daripada Shinjuku ke Fuji. Ambil masa 2 jam. Bas kita pukul 6.50. So now kita nak berjalan daripada hotel ke Shinjuku Station untuk naik bas. So ni suasana pagi area Shinjuku. Nak boleh menerima bas 1341. So B5. B5 mana? B5 oh sana je. Tak tahu. Pasang Shipun number 131D. Pakai seat belt. Gate number 2. Dah sampai Kawaguchiko. Bas dia nampak lah. Kat belakang tu Fuji tadi. Kawaguchiko Station. Fuji. Okay, kita nak rent bicycle. So kita nak ambil e-bike. Kita tak reti nak kayu sangat, reti tapi takut. Your bike. Okay. So let me explain how to use the bike. So this is our e-bike. Tunjuk gila, tangan dah tak rasa. So pakai glove. Kita nak naik cable car. So kita parking basikal kita kat sini. Part cable car ni dia tutup. Tak tahulah. Katanya sebab ada earthquake, gempa bumi, tapi tak lah. Tapi dia tak ada notify kita yang dia tutup. Tiket kita dah beli dekat Klook. Kita dah beli awal. So nampaknya kita kena move ke tempat lain. Ramai gila yang naik atas ni tapi tutup. So ramai patah balik. So kita dah sampai dekat Fuji Kawaguchiko Masjid. Kat sini ada tempat semayang and ada tempat makan. So kita dah parking basikal kita kat situ. Now kita nak masuk makan. Jom. Macam ni tak manis. Oh. Di tengah ni manis. Ha? Kita dekat kat jambatan. So this is the view. Kita dekat Oishi Park. So Gunung Fuji kat situ.
Tapi dia tengah malu. Ada awan menutupi dia. Punya beratur ya. Panjang. Sementara Gunung Fuji tengah malu, so kita menikmati aiskrim dulu. Kan kita kat Oishi Park Cafe nak beli aiskrim. Nak lavender lah. Awak nak apa? Saya nak matcha. Yalah, kat sini panas tapi dia sejuk. Lagi sejuk daripada Tokyo kan. So kena pakai glove. One matcha, one lavender. Okay. Thank you. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Tak. Medical. Fuji dah tak nampak langsung. Masam sikit berujung. Nak beli air Evian. Sebab murah kat sini. Okey ke? Oh, seat pendek. So kita nak cek tayar. So kita boleh mulakan perjalanan. Kita sambung perjalanan kita. Jom, let's go. Bismillah. Saya dekat sini semula. Fujiko Masjid untuk solat jamak Zuhur dan Asar. So, Tadi naik basikal. Macam mana? okey. Dia masalahnya dia kena bawa laju. Baru Laju boleh. boleh. Kalau bawa slow dia tak boleh. Lepas tu dia marah orang depan kalau orang depan tu slow. Bukan saya lah. Oh, dah boleh dah basikal dia. Now kita dekat luar Fuji Q. Mount Fuji dah tak nampak dah sebab awan dah tutup. So after this kita nak return basikal and then kita balik ke Shinjuku semula. Tengok ni. Tengah ambil gambar. Okay, kita dah return basikal. So, kedai dia dekat sini. Keluar dari bus station tu, dia macam ada renovate dekat sini. Office dekat situ. So, ni. Fuji Kanko Travel. So, macam mana ride basikal hari ni? Okey, sangat okey. Awak? Okey. Awak sangat okey, saya okey. Saya tak pandai sangat. Dia asyik nak cepat je. Lepas tu Saya tak boleh slow. Kalau slow saya tak balancekan diri saya. Kalau saya laju saya boleh kan? Senang kita nak balik ke sini. Tengah buat apa? Nanti kan buat. Tadi kita orang ambil gambar kat sana. Sini kan? Kawasan larang. Now kita dekat Shibuya Crossing. Please sit here. So kita makan all topping ramen yang Adik punya.
Wagyu ramen. Ya, tak ada kenanya. Nah.